kedua, kita kena beza mana satu yang agama suruh, mana satu yang adat dan sebagainya. So, bila kita tak boleh nak beza, agama pun kita nampak macam agama, yang agama tak suruh pun kita nampak macam agama. Paling senang baru ni saya mengajar mengenai masalah dalam kitab Imam Syafi'i, pergerakan melebihi daripada 3 perbuatan. Semua orang tahu, perbuatan lebih daripada 3 perbuatan bagi mazhab Imam Syafi'i, sekiranya perbuatan itu tidak perlu, ia menjejaskan solat. Tapi ramai mana orang dia pukul sama rata. Walaupun pergerakan tu perlu, dia ingat kalau dia bergerak, batal solat dia. Paling senang saya buat contoh, orang Melayu kita, bila dia solat, bila orang depan dia batal solat. Batal solat. Apa tindakan dia? Dia akan ke depan. Macam mana dia ke depan? Dia langkah satu langkah, satu langkah, satu langkah. Betul tak? Anda tahu tak ini salah faham? Dia kata Imam Syafi'i sebut kalau bergerak lebih pada 3 perbuatan, solat dia batal. Apa yang dia sebut tu bergerak 3 perbuatan sekiranya tidak perlu. Tapi sekiranya perlu, kita mesti tutup ruang kosong yang merupakan furuj, tempat syaitan masuk ganggu orang solat. Tapi kita salah faham, kita guna nama Imam Syafi'i. Saya sebut benda ni sebab baru ni di satu tempat ada satu doktor daripada Yaman, dia pergi solat satu masjid, situ sebuah tempat universiti, ada doktor juga daripada Malaysia. Dia tengok doktor tu depan dia batal, doktor Melayu ni langkah satu langkah, satu langkah, satu langkah, duduk depan. Doktor Yaman ni pun pelik lah, tanya sebab apa buat macam ni. Dia tak pernah tengok tempat dia. Hak Melayu ni pun tengok ni Arab Yaman mana ke. Dia kata inilah mazhab Syafi'i. Doktor daripada Yaman ni tanya, yang ni mazhab Syafi'i yang mana ni? Original ke hot and spicy? Sebab aku ni orang Yaman, aku mazhab Syafi'i. Kita gunakan nama Imam Syafi'i, kita melakukan penipuan. Sebab tu kalau kita mengaji, kita tak akan rasa apa. Kalau kita batal, teruslah kita ke depan. Tak payahlah selangkah, selangkah, selangkah. Bila kita tak mau hidupkan sunnah Nabi, sampai bila orang nak salah faham? Sampai bila orang nak salah faham? Kita batal, terus jalan ke depan, tak ada masalah. Kalau orang tanya, kita jawab. Kadang-kadang bila kita masih nak jaga hati orang dan sebagainya, akhirnya kita pun satu langkah, satu langkah, satu langkah. Saya tunjuk kepada anda beza orang Melayu dengan sunnah Nabi. Orang kita kalau dia batal, saya Melayu nak buka bangla, nampak tak? Bila dia batal, dia akan pergi satu langkah. Dah betul ni? Selangkah, selangkah, selangkah. Sedangkan dalam sunnah yang diajar oleh kita, kita boleh terus melangkah ke hadapan betul. Tidak menjadi sebarang masalah. Tapi dia salah faham. Nampak tak? Imam tu dia pun, dia takut malu orang, dia langkah satu. Lepas tu satu. Lepas tu satu. Imam tu rukuk, dia berrukuk. Salah faham. Jadi kita mesti kena betulkan benda ni. Kadang-kadang kita terlampau nak ambil hati, akhirnya orang terus salah faham. Dan mereka ingat ini anjuran agama. Sebab tu hari ini kita berhadapan dengan masalah satu je. Kesalahan dinampak kebenaran, kebenaran dinampak kesalahan.